Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nur Amirah Humairah binti Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Komuniti Bakti. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Riwayat Ungku Aziz hasil nukilan Haji Asma Haji Omar. Buku ini menceritakan tentang Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid, merupakan tokoh yang penting dalam sejarah pendidikan dan pembangunan ekonomi di Malaysia. Beliau dikenali sebagai seorang cendekiawan, ahli ekonomi dan juga bekas naib Chancellor Universiti Malaya. Beliau dilahirkan pada 28 Januari 1922 di London, United Kingdom. Beliau berketurunan Melayu. Ayahnya seorang bangsawan Johor, manakala ibunya berasal dari Turki. Ungku Aziz mendapat pendidikan awal di beberapa sekolah di Singapura dan Johor. Beliau menyambung pelajaran di Raffles College di Singapura. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda ekonomi dari Universiti Malaya ketika itu berada di Singapura. Kemudian beliau menyambung pengajian ke peringkat PhD dalam ekonomi di Universiti Waseda, Tokyo, Jepun. Dari perspektif kejayaan dan sumbangan, beliau merupakan ahli ekonomi terkemuka. Beliau banyak menulis dan mengkaji tentang kemiskinan luar bandar dan pembangunan masyarakat. Selain itu, beliau merupakan naib Chancellor Universiti Malaya pada tahun 1968 hingga 1988. Beliau merupakan orang Melayu pertama yang menjawat jawatan ini. Di bawah kepimimpinannya, Universiti Malaya berkembang pesat dalam bidang akademik dan penyelidikan. Seterusnya, beliau merupakan pengasas tabung haji. Beliau mengemukakan idea awal pembentukan tabung haji yang sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Tabung haji ini telah menyelamatkan tanah milik orang Melayu daripada digadai dan kemudian jadi hak milik orang lain. Beliau juga banyak menyumbang kepada pemikiran dan dasar ekonomi Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan. Semasa hayatnya, beliau diberi gelaran Profesor Diraja oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1978. Satu-satunya rakyat Malaysia yang pernah menerima gelaran ini. Menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, Ungku Abdul Aziz dikenang bukan sahaja sebagai seorang akademik, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang sangat prihatin terhadap nasib rakyat, khususnya golongan miskin dan luar bandar. Kebijaksanaan Ungku Aziz ibarat Universiti Malaya, dan Universiti Malaya adalah Ungku Aziz. Penceburan Profesor Ungku Aziz sepenuh masa dan sepenuh jiwa merupakan perjuangan seorang pejuang bahasa yang sebenar. Seorang pejuang yang betul-betul menjiwai cita-cita menjadikan bangsa Malaysia satu bangsa yang mempunyai identiti tersendiri dan pada masa yang sama dapat berperanan dalam arena antarabangsa. Ungku Aziz amat penting untuk universiti tersebut sehingga menjelang tarikh persaraan Ungku Aziz sebagai naib Chancellor, staf dan pelajar tertanya-tanya bagaimanakah rupanya Universiti Malaya tanpa Ungku Aziz. Ketika itu, mereka tidak dapat membayangkan Universiti Malaya tanpa Ungku Aziz. Ada yang menyatakan bahawa Universiti Malaya tidak akan ke mana-mana. Ada yang mengatakan bahawa institusi berkenaan akan terus berdiri tegak walau siapa pun menjadi naib Chancellornya. Daripada pelbagai jawapan yang kedengaran dalam ungkapan yang berbeza-beza itu,
Nyatalah Universiti Malaya akan kehilangan surinya. Setiap yang hidup pasti akan bertemu ilahi. Ungku Aziz meninggal dunia pada tarikh 15 Disember 2020. Pepatah Melayu mengatakan bahawa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sekian, terima kasih.